Kacang penyet. Mak Anjang dan Pak Anjang bawa balik kampung. Bawa anak balik kampung makan kacang panjang. Mak Anjang dan Pak Anjang bawa anak balik kampung makan kacang panjang. Lagi sekali. Mak Anjang dan Pak Anjang ajak salah. Mak Anjang dan Pak Anjang bawa anak balik kampung makan kacang panjang. Okey. Mak Anjang dan Pak Anjang bawa anak balik kampung makan kacang panjang. Semua. Jawapan yang betul, Pak Jang dan Mak Jang pindah ke kampung Panjang. Mereka suka menanam kacang panjang sehingga anak mereka besar panjang. Kesian diorang. Tapi tak apa, kita ada last chance. Kita nak tengok diorang betul-betul fokus ke tak.